Ini yang menjadi persoalan lah orang awam dan orang awam marah. Kenapa you bagi diskaun pada masa dulu you nak kita tukar kerajaan, you minta kita sokong dan sekarang you kasih nak bebaskan lebih awal. Sebab kalau mengikut ni, 6 tahun, Datuk Seri Najib yang didapati bersalah 2022, dia boleh bebas 2028. Hai, kembali lagi dalam Lawyer Dylan Podcast, episod yang ke-9, betul tak? Ke-9, betul hari ini. Jadi hari ini kita ada beberapa topik yang sedang hangat diperkatakan di media sosial. Betul. Antaranya? Ya, antaranya adalah sebenarnya daripada minggu lepas ni, tahulah kita dalam pilihan raya Johor ni yang sangat hangat. Jadi banyaklah orang turun ke Johor ni untuk berkempen lah. Dan beberapa isu saya rasa timbul lah minggu lepas ni. Seperti inilah. Yang salah satu tu adalah isu berkaitan di Selangor sebenarnya. Berkaitan dengan isu LRT 3, landasan yang Shah Alam, Klang dengan Subang Jaya ni. So kebanyakan kalau yang berasal daripada Selangor ni, mungkin topik ni adalah sangat sesuai lah untuk kamu semua lah. Sebab kepada sesiapa yang memandu dan sentiasa dalam seharian ni berulang-alik daripada Federal Highway, mungkin daripada PJ ke Klang, isu ini adalah amat penting kepada anda semua lah. Dan seterus tu saya mungkin akan masuk kepada isu yang sangat hot semalam sahaja. Dia ni sangat hangat, seperti isu pengecualian cukai yang telah dikenakan ke atas STAR UMT. Ini berkaitan dengan institusi pendidikan. Dan seterusnya di Johor ni, sebenarnya minggu lepas saya ada turun lah ke Johor, mengkibur. Dan saya nampak sebenarnya ada salah satu isu yang telah diutarakan oleh calon-calon Pakatan Harapan lah, yang mengatakan kalau Barisan Nasional Johor menang besar, Datuk Seri Najib akan diampunkan dan seterusnya dibebaskan. So hari ini saya nak masuk bukan sahaja kepada possibility Datuk Seri Najib dibebaskan kata apa, tapi saya nak masuk kepada aspek perlembagaan, persekutuan, kuasa-kuasa pengampunan yang ada, sebab saya rasa ni isu yang sangat penting lah. Okey, tanpa lengah masa, seperti biasa, kita masuk isu yang pertama. Isu berkaitan dengan LRT 3. Ini isu pengangkutan awam lah. So di Selangor ni, LRT 3 ni asal usulnya bermula daripada tahun 2015. So Sultan Selangor pada masa tersebut dan juga sekarang lah, sebenarnya telah mencadangkan kepada Datuk Seri Najib, iaitu Perdana Menteri lah pada masa tersebut, supaya membina LRT daripada Klang naik ke Bandar Utama, Klang Valley. Dan sebenarnya kita pun sekarang di Damansara Jaya kan, kita boleh lihat dekat yang kawasan Bandar Utama dekat atas ni, dekat yang shopping mall capital, sebenarnya ada dua landasan. So landasan LRT 3 ni akan sambung ke situ lah. Sebenarnya dia adalah untuk memudahkan proses ulang alik orang-orang yang bekerja, mungkin yang berasal daripada Klang, nak datang bekerja dekat Klang Valley. Dia tak perlulah setiap orang ni memandu kereta. Sebab ini membantu kepada menyokonglah kepada kesesakan jalan raya yang berlaku setiap pagi, terutamanya yang orang tinggal dekat Klang Valley, yang nak turun dekat Klang ni setiap jam 8 sampai 10 ni memang sesak dekat jalan LDP ni. Okey, kita balik kepada cerita LRT 3. Apakah isu yang berlaku sebenarnya minggu lepas? Sebenarnya Sultan Selangor telah mengeluarkan satu dikta secara bertulis dan berterima kasih kepada Yang Amat Bahagia Perdana Menteri kini, iaitu PMX Datuk Seri Anwar, mengatakan bahawa Sultan amat berterima kasih lah sebab telah pun meneruskan projek LRT 3 ni dengan menambah balik stesen-stesen LRT yang sebelum ni telah pun dipotong daripada bajet. Okey, kita balik kepada cerita asal ni dulu. 2015, Sultan Selangor telah pun menerima aduan daripada rakyat, mungkin keluhan lah, daripada sebenarnya perempuan, wanita-wanita ni, di mana diorang mengatakan suami diorang keluar kerja selalu balik lewat. Jadi dia mencadangkanlah dan baginda dia sedar bahawa memang perlunya adanya satu LRT daripada Klang ke Klang Valley ni,
supaya dia memudahkan proses ulang alik. Dan seterusnya Datuk Seri Najib mengambil kira tita tuanku dan seterusnya bersetuju untuk membina landasan LRT 3 ni. Dan dia sebenarnya bermula daripada area Johan Setia Klang ke Bandar Utama. So Bandar Utama ni sebenarnya merupakan stesen yang terakhir untuk landasan Shah Alam. So ini adalah LRT 3 ni adalah landasan Shah Alam Line. Dia sebenarnya mempunyai 20 stesen dan dia merentasi Klang, naik ke Shah Alam, seterusnya naik ke Subang, Subang naik ke Bandar Utama. Dan beberapa hari saja, saya rasa seminggu lepas lah, Jun 29, 2026, akhirnya landasan LRT 3 ni dengan stesen-stesen berjaya dibuka dan telah pun start beroperasi lah. Of course, dia punya penumpang tu mungkin tak banyak. Dia punya ridership tu mungkin memerlukan 6 bulan untuk memenuhi tahap kapasiti maksimum ridership tu daripada Johan Setia ni ke Bandar Utama lah. Dan landasan ni lebih kurang 37.8 km. Sekarang isu dia apa? Okay. Kalau kita lihat balik kepada sejarah, iaitu daripada PASLAK 2018 ni, setelah Kerajaan Barisan Nasional dia jatuh, maksudnya berlaku pertukaran kerajaan, Pakatan Harapan telah pun mengambil alih. Dan seterusnya yang amat bahagia yang pada masa tersebut Kementerian Kewangan di bawah Lim Guan Eng, iaitu seorang parti politik lah, ahli politik daripada Pakatan Harapan, parti DAP. Sebenarnya beliau telah mengurangkan kos pembinaan LRT 3 ni. Dengan cara apa tu? Dia sebenarnya mengumumkan pada masa tersebut, kalau tak silap projek hanya sekadar siap 7%, tapi dia telah mengarahkan projek-projek yang telah ditender keluar ni supaya dibatalkan. Okey, dia punya cerita macam ni. Pada masa 2015, Datuk Seri Najib bersetuju untuk membuat projek ni. Jadi, Kementerian Kewangan pada masa tersebut adalah di bawah Datuk Seri Najib. Dia telah mengumumkan bahawa dia akan memberikan 9 bilion ringgit Malaysia kepada Prasarana Berhad, iaitu salah satu agensi kerajaan lah di bawah MOT ni untuk menjalankan proses ni. So yang Prasarana ni dia lebih kurang berfungsi sebagai kontraktor utama. Seterusnya dalam proses membina LRT ni, dia sebenarnya banyak kerja-kerja konsultansi, banyak kerja engineering yang terlibat. Jadi Prasarana ni dia akan memilih banyak subkontraktor yang tertentu untuk membina setiap stesen ni. Maksudnya setiap stesen ni dia mungkin ada electrical work, proses syarikat simen lah, syarikat yang membina dia punya escalator lah, lift lah, dan sebagainya. Jadi apakah isu yang berlaku? Kerajaan yang saya katakan 2015, Datuk Seri Najib memberikan 9 juta, 9 bilion kepada Prasarana dan seterusnya menjamin sampai 10 bilion. 2018, projek ni ada sesuatu yang berlaku lah. Sebenarnya Prasarana, dia daripada 9 bilion yang diberikan kerajaan ni, dia telah menaikkan kos pembinaan ni kepada 16 bilion. Maksudnya Prasarana berkata 9 bilion ni tak cukup. Sekarang saya perlukan 16 bilion. Ni di 2018. So seterusnya apa yang berlaku, kos ni sebenarnya meningkat kepada 31 bilion pada tahun 2018. Okay. Saya secara adil lah. Saya rasa tindakan pada masa tersebut Kementerian Kewangan untuk membatalkan kerja-kerja projek tender yang sehingga 31 bilion ni. Kalau pada pandangan saya rasa adalah sangat munasabah. Sebab kenapa? Pilihan raya umum 2018 ni adalah satu pilihan raya yang sangat penting di mana dia melibatkan pertukaran kerajaan. Jadi yang syarikat-syarikat tempatan ni, terutamanya, saya tak boleh cakap macam tu lah. Nanti saya dianggap memfitnahkan. Tapi kebanyakan banyak projek yang melibatkan projek kerajaan. Syarikat-syarikat ni dia akan menginflasikan, inflate punya harga tu. Maksudnya dia kontrak asal 10 juta ke 15 juta, dia naikkan double, triple. Sebab dia tahu kalau kerajaan ni menang,
dia mesti dapat projek ni. Dan projek-projek ni semuanya melibatkan kontrak-kontrak bertulis yang akan disainkan oleh kerajaan. Maksudnya kerajaan seperti saya katakan lah, walaupun asal projek ni 9 juta, kerajaan bagi jaminan kerajaan 10 bilion. Maksudnya kalau projek ni at the end dah siap, kerajaan akan membayar lah, menggunakan duit cukai rakyat untuk membiayai semua projek-projek ni. Tapi timbul juga satu persoalan kini, kenapa Sultan Selangor dalam dia punya tita tu, dia sebenarnya secara tersirat, maksudnya indirect lah, telah mengkritik YB Lim Guan Eng pada kini lah dengan Tony Phua, yang mana Tony Phua merupakan salah seorang ahli politik daripada DAP pada masa tersebut, merupakan setiausaha kewangan kepada Lim Guan Eng. Jadi adalah respon-respon daripada kedua-dua ahli politik inilah. Tapi kita balik kepada isu ni. So, tadi saya kata 2018 lebih kurang 2019 ni, projek ni diteruskan, tapi sebenarnya ditender semula. So, daripada 31 bilion selepas nyawa-nyawa ikan BN ni dah kalah semua tu, projek ni kos meningkat kepada 31 bilion, kemudiannya telah pun dikurangkan. Okay? I rasa 2022 baru diteruskan, tapi projek ni dibatalkan dulu. So banyaklah review consultant diupah untuk membuat laporan dan untuk finalize balik. Dia orang membuat yang dipanggil cost cutting. Di mana projek ni kalau nak diteruskan, berapakah sebenarnya kos sebenar yang perlu digunakan atau dikeluarkan. Okey, tadi yang saya kata tu, kita buat satu perbandingan. Walaupun kos 31 bilion pada 2018 untuk membiayai pembinaan LRT3 ni, sebenarnya model yang telah dicadangkan adalah 42 stesen. 42 stesen, banyak Betul. juga. 42 stesen dengan 6 gerabak Train. train. Maksudnya train tu dia ada 6 gerabak. Faham. Alright. So, 31 bilion ni yang dicadangkan sebenarnya adalah untuk 42 stesen. Maksudnya ada 42 kawasan tu yang mempunyai stesen LRT3 ni, di mana dia akan menyumbang pertama kepada peluang pekerjaan yang saya katakan kerja konsultansi engineering semua ni. Yang kedua tu sebenarnya dia akan menyumbang kepada perkembangan projek-projek perumahan. Maksudnya bila satu stesen di satu kawasan tu, yang sekitar tu banyak pemaju akan membina kondominium dan sebagainya. Ini sebenarnya menyumbang kepada penjualan projek-projek pemaju. Kita panggil primary market. Tapi sekarang LRT3 ni sebenarnya telah pun dikurangkan kepada 22 stesen sahaja, dan bukannya 42. Lebih 20 stesen ni dikurangkan, dan dia dikurangkan seterusnya daripada 6 gerabak kepada 3. So kecil sikit lah dengan skop ni. Tapi apa yang berlaku, kita kena tengok. Seperti yang saya katakan tadi, train station LRT3 ni telah pun berjaya siap lah. Okay, untuk 22 stesen ni. 22 stesen. Okay, dengan 3 gerabak ni lah. Tapi kos pembinaan dia sebenarnya lebih mahal daripada yang 15 bilion atau yang dikurangkan tu. Dia sebenarnya mengambil 22 bilion. 22 bilion ni, sekarang satu persoalan. Ini kita, is it worth it? 22 bilion ni untuk 22 stesen dan bukannya 42 stesen, di mana dia hanya ada 3 gerabak dan bukannya 6 gerabak. Itu yang menjadi persoalan. Dan seterusnya, yang saya katakan tadi, Kerajaan Madani telah pun menambah balik 5 stesen yang sebelum tu dibuang. Itu yang sebenarnya menjadi satu isu sekarang. So untuk 5 stesen ni, kalau saya tak silap, dia kena ada tambahan kos tau daripada 22 bilion ni. Betul. Rasanya lebih kurang daripada 5 bilion. Maksudnya kos ni 22 campur dengan 5 bilion, lebih kurang kan. Dia akan menjadi 27 bilion. Maksudnya dia ada 27 stesen, tapi train 3 gerabak. Maksudnya kurang 5 bilion ni berbanding dengan model asal 2018 yang dicadangkan tu. Walaupun harga di atas 31 bilion,
tapi you akan ada 42 stesen dengan 6 gerabak. So, dia menjadi satu pertikaian dan saya faham kenapa netizen dia akan berdebat atau membincangkan pasal isu ni. Jadi, dia menjadi satu persoalan. Langkah rasionalisasi ini sama ada dia sebenarnya lebih menjimatkan kos atau sebenarnya dia menyenangkan rakyat daripada aspek logistik pengangkutan, ulang-alik dan juga sama ada dia sebenarnya mewujudkan peluang pekerjaan dalam skala ini. Dan jangan lupa tadi sebenarnya banyak portal-portal news dia tidak mengambil kira yang daripada aspek kebaikan ni, iaitu untuk sektor perumahan di mana pemaju-pemaju boleh mewujudkan peluang pekerjaan dalam proses pembinaan projek-projek pemaju. Sebab dia ada satu isu juga. Apa yang berlaku kepada pemaju-pemaju yang pada masa tersebut yang memang mengetahui sebab projek pembinaan LRT 3 ni diumumkan 2015. Saya rasa memang ada banyak syarikat pemaju swasta yang telah pun membeli tanah atau persendirian ke atau apa yang berdekatan dengan stesen-stesen ni. Dengan satu anggapan bahawa kalau stesen-stesen ini akan dibina, then dia akan membina kondo-kondominium semua ni ataupun apartmen dan seterusnya boleh dijual kepada orang awam. Kalau you sekarang batalkan stesen tu, mungkin syarikat ni dia membuat pinjaman daripada bank dan seterusnya dia punya valuation dah kurang tapi duit dah ambil. Dia lepas tu tak boleh membina kondominium ni dan tak mendapat jualan. Maksudnya dia tak ada cash flow untuk membayar faedah-faedah bank. Dan inilah sebab kenapa kebanyakan syarikat-syarikat perumahan developer ni yang muflis selepas 2018 dan seterusnya menjadi projek terbengkalai sebab tak cukup cash flow. Mungkin ada syarikat perumahan yang tetap kena terus menjalankan proses pembinaan rumah tersebut. Tapi yang dulu janji ada stesen LRT, sekarang dah tak ada. So, ini adalah salah satu isu yang praktikal. Saya rasa kalau yang daripada sektor perumahan tu akan lebih fasih lah. Selepas itu, ada satu isu. Saya amat bersetuju kalau kos terlampau tinggi dan seterusnya kena dikurangkan melalui proses rationalization ini. Kenapa? Sebab mungkin melibatkan kos-kos yang telah diinflatekan, yang telah di-artificially palsukan. Walaupun kos sebenarnya lebih kurang RM5 tapi dijadikan RM10. Tapi ada satu isu di mana lepas you telah membatalkan projek ini dan you membuat tender semula kepada syarikat-syarikat awam, di sinilah rasuah akan berlaku. Okay. So, kenapa? Kalau dijanjikan boleh mengurangkan kos pembinaan daripada 31 bilion ni kan kepada 15 bilion. Yang dijanjikan tu boleh kurangkan kepada 15 tapi kemudian ditambah semula kepada 22 bilion. Kenapa sekarang kena wujud lebih 22 bilion? Mungkin ada faktor rasuah, mungkin faktor tanah yang telah dibatalkan, tanah tak dibeli, kemudian dibeli semula sebab kerajaan cakap nak tambah balik itu 5 stesen. Inflasi atau harga pembelian tanah ni mungkin telah pun meningkat. Mungkin dulu 50 juta, sekarang jadi 80 juta. So semua ni, saya rasa dia sebenarnya bukannya salah dia ada salah, bukan nak cakap dia ada salah atau betul, tapi sebenarnya dia perlu dijadikan satu guideline. Walaupun kos projek ni boleh dibatalkan, tapi persoalan kedua, semua ahli-ahli polisi atau politik ni patut tanya adalah, patutkah projek ini dibatalkan di tender semula? Soalan ketiga adalah, adakah kalau kita tender semula, kos dia sebenarnya lebih tinggi daripada kita batalkan projek-projek dengan kos asal ni? Sebab kalau ikut pandangan saya lebih rela kerajaan Pakatan Harapan pada masa tersebut meneruskan pembinaan projek LRT 3 ni dengan 31 bilion tapi dengan 40 set trend dengan 6 gerbak. Pada pandangan saya, dia punya amplifier effect tu lebih banyak berbanding kalau Pakatan Harapan pada masa tersebut mengambil langkah untuk merationalizationkan
projek-projek LRT3. Itu adalah apa yang saya rasa. Okey, kita lihat sini ya. Kita sekarang ulaskan kembali. 2015 projek LRT3 dicadangkan. Kerajaan di bawah BN meluluskan 9 bilion dan memberikan jaminan 10 bilion kepada prasarana. Okay, of course, kalau tak cukup tu prasarana dia kena kumpul lah, dana dan sebagainya. Okay, Mac 2015 dikatakan jumlah kos ni lepaslah buat penyelidikan, review semua, jumlah kos meningkat kepada 15 bilion, melebihi bajet 9 bilion. Ini Mac 2015. Mac 2018, kos seterusnya melonjak ke 31.65 bilion. Dan prasarana meminta kerajaan menambahkan 22 bilion jaminan kerajaan. 2018 kita berlaku pertukaran kerajaan dan kerja siap baru 9% lah, bukan 7 tadi kata. Dan Menteri Kewangan pada masa tersebut telah pun bertemu konsultan jurutera bebas untuk membuat semakan. Dan saya cek balik, sebenarnya Kementerian Kewangan dia membatalkan projek LRT3 ni lepas dia mengambil alih kurang daripada 2 bulan saja. Kenapa? Maksudnya dia menjadi kerajaan kalau tak silap bulan Mei 2018, lebih kurang bulan Julai kot dia telah membuat, sebelum bulan Julai lah, rasa bulan lebih kurang 1 bulan setengah, dia telah pun membatalkan projek ini. Pada masa tersebut adalah skandal 1MDB di mana kerajaan dia tak cukup wang, kerajaan akan jadi bankrupt dan sebagainya. Dan saya rasalah daripada pandangan Ayla, ini merupakan satu faktor politik juga, di mana ahli-ahli politik ni dia sengaja membuat satu isu. Ini adalah salah satu pandangan saja, bukannya mengatakan dia tidak mempunyai satu fakta untuk menyokong. Tapi persoalan saya adalah, kenapa dia boleh mengambil maklum bahawa projek ini memang over budget dalam tempoh 1 bulan setengah. Bagaimana dia boleh memeriksa untuk kesemua kos ni, untuk berapa stesen yang saya sebutkan tadi dalam tempoh 1 bulan setengah, dan seterusnya membuat keputusan untuk membatalkan projek ini. Dan saya rasa ini memang I think overlook lah. Sebab kalau tak silap 2018 saya ingat balik, masa pembentukan kabinet tu yang asal tu Tun M dengan 3 pemimpin utama daripada Pakatan Harapan tu, iaitu DAP, Amanah dengan Bersatu saja. Masa tu kalau ingatlah dulu, kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri Kewangan, kita ada Menteri Pertahanan, dan seterusnya kita ada Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri. Itu saja kabinet asal. Sebab dia masih ambil lagi masa 2 minggu ke atau lebih untuk membentuk kabinet-kabinet selebihnya. Dan ahli-ahli kabinet yang terbaru ni, seperti ekonomi dan sebagainya, dia masuk kalau tak silap Julai 12. Tapi dia batal projek itu Julai 1. Maksudnya sebenarnya cukup ke masa semua ahli-ahli kabinet untuk membuat keputusan supaya projek ini dibatalkan? Atau ini adalah satu tindakan secara unilateral, maksudnya dilakukan oleh seorang kementerian saja? Dan mungkin sebab dia punya persepsi pada masa tersebut adalah untuk menyelamatkan negara tak ada duit, negara akan menjadi muflis. Sebab kalau saya ingat pada masa tersebut memang wujud satu akaun tabung menyelamatkan Malaysia, di mana kerajaan pun tetap minta rakyat untuk membuat dermaan. So saya rasa isu LRT3 ni dia ada banyak aspek yang kita boleh lihat, bukan hanya termasuk penjimatan tapi juga kepada faktor lain lah yang saya sebutkan tadi lah. Okey, ini pandangan YB Lim Guan Eng dan Tony Puak, di mana diorang mengatakan terdapat perbelanjaan tersembunyi daripada pentadbiran terdahulu lah. Yang saya tak pasti macam mana lah dia tersembunyi tu. Yang kedua tu, saya rasa untuk menyokong lah keputusan diorang pada masa tersebut, dalam diorang punya reply, penyata balasan tu telah menyatakan bahawa dia telah membantu kerajaan menjimatkan lebih kurang 15 bilion pada masa tersebut. Tapi sekarang memang telah meningkat kepada 22 bilion lah. Maksudnya yang paling banyak pun dia adalah penjimatan 9 bilion. Itu adalah isu LRT3 lah. Okey, seterusnya isu yang kedua ni adalah paling hangat mungkin kepada kaum-kaum Cina di Malaysia, berkaitan dengan TAR UMT. So TAR UMT ni dia sebenarnya bermula
dia punya sejarah lah. Dia bermula sebagai College Star. College Star ni dia mengambil nama Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, dan seterusnya diasaskan pada tahun 1969. So apa yang berlaku adalah TAR College ni diwujudkan sebab pada masa tersebut seluruh negara termasuk kabinet-kabinet mengakui bahawa memang kurang Universiti Malaysia untuk mewujudkan peluang pendidikan kepada rakyat-rakyat di Malaysia. Of course, pada masa tersebut mungkin ada Malaya University, bukan UC Malaya, Malaya U, mungkin Universiti Singapura dan sebagainya. Pada masa tersebut kerajaan telah bersetuju bahawa MCA boleh mewujudkan satu college, di mana MCA ni dia perlu mendapatkan dana lah. So parti-parti politik dengan ahli-ahli politik, member-member, dia bergeraklah seluruh negara ni untuk mendapatkan dana dan seterusnya berjaya mengumpulkan 20 juta untuk membina college, TAR College ni. Dan kemudiannya telah wujud satu benda yang dipanggil Instrument of Government. Instrument of Government, apa tu? Surat cara kerajaan. Okey. Dia lebih kepada satu perlembagaan persekutuan kepada KETA. Kita. College Star lah. Oh. Kita panggil KETA lah. Di mana Tun Hussein On pada 1972 ni, dia dalam parlimen mengumumkan bahawa dia akan memberikan Instrument of Government, surat cara kerajaan ni kepada TAR College. Dan perlembagaan persekutuan TAR College ni adalah diakui di bawah Akta Pendidikan. Di mana untuk setiap satu dana, RM1 yang TAR College dapat melalui kutipan dermaan ni, kerajaan dia akan memberikan RM1. So setiap tahun, that's why TAR College ni, kalau dia kutip 10 juta, kerajaan akan bagi 10 juta. Maksudnya dia dapat 20 juta. Itu yang dipanggilkan grant, dollar to dollar grant daripada kerajaan. Sebab itulah TAR College ni, dia mampu memberikan satu pendidikan dengan kadar yuran yang lebih rendah berbanding dengan institusi pendidikan yang lain seperti Monash, Sunway dan sebagainya. Kalau kita bandingkanlah contoh accounting punya degree atau diploma lah, jangan cakap degree lah. Okay. Kalau KETA ni dia memang lebih murah, 15,000 sampai 20,000. So kenapa? Dia dapat duit dollar to dollar punya grant tu. Dia menjadi satu sumber untuk mensubsidikan yuran pendidikan pelajar-pelajar yang datang belajar di TAR College. Dan seterusnya di tahun 2013 ni, TAR College telah pun dinaik tarafkan menjadi University College. Maksudnya TAR College ni dia punya kursus-kursus yang diberikan tu adalah lebih kepada diploma. Kalau University College ni, dia punya kursus-kursus tu ada yang separuh diploma, ada yang boleh belajar degree. 2013. Dan kemudiannya di 2022 dinaik taraf lagi menjadi universiti penuh. Sebab itulah dia bukannya dipanggil TAR College atau TAR UC. Sekarang dipanggil TAR University of Management and Technology. U2 University lah. Maksudnya sekarang dia bukan sekadar diploma. You boleh ada degree, Master. you boleh buat master, you boleh buat PhD. Dulu tak boleh buat. Tapi ni UMT, TAR UMT ni saya rasa di mana kampus dekat Wangsa Maju. Kalau yang boleh check online Google tu, you akan nampak bangunan yang sangat cantik, di mana dia ada 4 ke 5 tingkat. Maksudnya tingkat atas tu dia ada satu Olympic field, football field dengan running track. Baru tahu. Semua ni sebenarnya saya nak cakap, dia bukannya sumbangan orang Cina saja. Orang Melayu, orang India pun ada sokong. Tahu tak, salah satu sumbangan terbesar, 50 juta tu adalah daripada salah seorang ahli peniaga di Malaysia yang bangsa India tau. Saya tak nak cakap siapalah. Dia tu terlibat dalam industri pelaburan yang sangat terkenal. Dia merupakan penyumbang terbesar. So yang nak katakan TAR UMT ni lebih kepada orang Cina, saya tak setuju lah. Orang India, orang Melayu pun ada buat sumbangan tau. Sebab walaupun dikatakan ditubuhkan atau diasaskan oleh parti MCA lah,
sebenarnya dia memberikan peluang pekerjaan kepada semua kaum. Itu adalah pandangan saya. Tapi kita balik kepada isu cukai ni. So daripada TAR College ditubuhkan, saya katakan tadi, instrument of government ni, dia sebenarnya datang dengan satu sijil pengiktirafan mengenai status percukaian TAR College. Maksudnya TAR College, duit-duit demand yang you dapat ni, you tak perlu pun bayar cukai. Fee yuran, walaupun pelajar kena bayar, okay, duit yuran yang you dapat ni, you tak perlu bayar cukai kepada kerajaan. So TAR College ni rasanya dia pun ada bangunan-bangunan yang menyediakan tempat kediaman kepada pelajar untuk mendapat tempat tinggal dekat, dan duit yuran tempat tinggal ni yang dibayar pelajar ni sebagai pendapatan sewa juga tidak dikenakan cukai. Bersamaan juga dengan duit lebihan tu yang dikumpul dan diletakkan di bank, dan faedah-faedah yang telah ta'akur, dia tak akan dikenakan cukai. Itu adalah kedudukan dulu. Tapi selepas 2013 dinaikkan taraf menjadi University College, kebaikan-kebaikan ni telah pun hilang. Sebab kenapa? Instrument of government, surat cara kerajaan ni, dia sebenarnya diberikan kepada TAR College. Selepas dia dinaik tarafkan menjadi TAR UC, instrument of government ni telah pun dikembalikan kepada kerajaan pada masa tersebut, iaitu Datuk Seri Najib. Ada sebab-sebab dia ke? Sebab you dah naik taraf. Perlembagaan ni dia ada lebih kepada TAR College. Sekarang you menjadi satu entiti yang berlainan dipanggil TAR UC. So instrument of government ni dia orang kata dah tak terpakai kepada UC College. Tapi kenapa pada masa tersebut, tak tahulah, ahli-ahli politeknik daripada MCU dia bersetuju untuk memberikan surat cara kerajaan ni kembali kepada kerajaan Malaysia pada masa tersebut. Sebab kerajaan Barisan Nasional pada masa tersebut berjanji, secara average lah, sebenarnya TAR College menerima 40 juta setahun. Okay. Tapi Barisan Nasional berkata, sekarang you naik taraf kepada University College, di bawah Barisan Nasional saya berjanji akan memberikan 60 juta setahun. Faham beza dia? Faham. Sebelum tu setiap tahun walaupun diberikan jaminan akan dapat 40 juta setahun, tapi lepas you naik taraf saya bagi you 60 juta. Lebih 20 juta, betul? Betul. Lepas tu apa yang berlaku? Of course kerajaan dia jatuh lah 2018. So geran tu ditarik balik. Kalau tak silap 2018 TAR UC sebab sudah naik taraf kan, dia dapat 4 ke 5 juta saja. Itulah yang menjadi satu kegeraman lah. Orang marah, orang Cina marah, terutamanya alumni TAR UC. Dan kemudiannya dia sebenarnya menyokong kepada kekalahan Pakatan Harapan di pilihan raya kecil di Tanjung PI untuk kawasan parlimen tersebut. Dan apa yang berlaku? Menteri Kewangan pada masa tersebut, Lim Kuan Eng, juga telah memberikan satu cadangan dan mengatakan kerajaan kemudian akan tetap bagi 40 juta geran ni kepada TAR UC. Tapi sekarang saya tak nak bagi kepada you punya University College secara terus. Saya akan bagi kepada you punya Persatuan Alumni TAR College, TAR UC. Maksudnya, daripada asal duit ni dibayar terus kepada ini foundation, dia sekarang nak membuat satu persatuan untuk alumni, dan duit geran ni dikawal selia oleh alumni TAR UC. Dan jangan lupa siapakah ahli-ahli alumni TAR UC. Sebenarnya kebanyakan adalah ahli-ahli peniaga Cina yang dulu belajar dan sebagainya daripada TAR College dan seterusnya menjadi orang kaya tahu di Malaysia. Dan Tan Sri semua tu. Jadi wujudlah satu elemen conflict of interest. Ni ahli-ahli peniaga dapat duit tu, apa dia akan buat? Bukannya cakap dia ada buat apa, tapi pada pandangan saya dia mewujudkan satu elemen konflik. Mungkin dia akan buka satu syarikat kecil, cakap you bagilah syarikat kecil ini buat projek ni, buat projek tu. Itu menyebabkan isu. Dan sebenarnya MCA bukan sahaja menubuhkan TAR College. Untuk universiti, sebenarnya MCA telah pun menubuhkan UTAR University. Yang satu tu di Sungai Long, satu tu di Kampak. Ini yang menjadi masalah. Kenapa di 2022 ni
dia nak tarafkan kepada TAR UMT. Sedangkan dah ada UTA. Betul. Dan UTA dengan TAR UMT akan bersaing lah untuk degree. Yang you nak ambil pelajar-pelajar degree ni, you kan bersaing lah. TAR College dia sebenarnya menerima masuk pelajar-pelajar yang nak belajar diploma. So dulu tak bersaing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah duit geran tu. Dia sebenarnya berlandaskan kepada instrument of government yang dipersetujui itu. Maksudnya dia dijamin tau daripada aspek pemberian wang di Kerajaan Persekutuan, di Kementerian Kewangan. Saya rasa ni Datuk Seri Anwar pun tak tahu. Dia sebenarnya ada satu kod bahawa setiap tahun memang ada kod ni, dia akan memberikan geran ni berapa-berapa kepada TAR College. Dan bukannya TAR UC, bukannya TAR UMT. Sekarang you dah naik tarafkan ni, dia menjadi susah lah. Daripada you ada satu jaminan wang, sekarang menjadi tak ada jaminan. So ini kalau pandangan I merupakan salah satu kesilapan yang dilakukan oleh tak tahu ahli politik ke atau orang-orang dalaman TAR UMT lah. Tapi dalam satu arus untuk mengejar status dan sebagainya, ranking, sepatutnya isu ini, bukannya saya kata salah, sepatutnya diuruskan dengan lebih terbuka, teratur dan tidak merisikokan kebaikan pelajar-pelajar lah. Sebab you nak buat macam mana promote pun, upgrade ke dan sebagainya, you kena pastikan isu wang tu tidak terjejas. Isu geran TAR UC dengan UMT ni tetap dapat secara jaminan. Tapi kita balik kepada sekarang. Yang latest tu adalah TAR UMT, dia tetap mendapat pengecualian pembayaran cukai untuk 3 tahun saja. Tahun-tahun seterusnya kena bayar macam tu, ataupun nanti akan dibincangkan lagi. 26 tetaplah kalau kerajaan kalah tu. Tengok. Itulah sebab Perdana Menteri tahun lepas PMX datang ke TAR UMT mengumumkan bahawa untuk pelajar-pelajar, untuk institusi pendidikan, kita tidak akan cukai. Saya janji saya akan memberikan 10 tahun. Tahun ni dia bagi 3 tahun. So marahlah orang semua. Betul. Saya terus nampak semua orang yang berpolitik semua tu dia buat video marah dan sebagainya. Sebenarnya itu pun bukan isu juga. Bagi saya lah, kalau kerajaan dah bagi 3 tahun tu, memanglah terpulang kepada Pakatan Harapan tu kalau dia menang atau kalah. Kalau Barisan Nasional menang, I tak rasa Datuk Seri Zahid ke atau yang mana-mana menjadi Perdana Menteri itu, dia tak akan meluluskan kepada 10 tahun. Tapi kalau Pakatan Harapan menang, dia akan menetapkanlah syarat-syarat yang lebih ketat lah. Sebab kenapa? Pengecualian cukai 3 tahun ni, dia hanya terpakai kepada dermaan wang daripada orang awam. Yang saya katakan sebelum ni, status quo dulu, wang dermaan, fee yuran, cukai pendapatan sewa dengan faedah bank, semua ni tak perlu bayar cukai. Tapi untuk ini, dia bagi pengecualian cukai hanya untuk 3 tahun, hanya terpakai kepada wang dermaan orang awam. Fee yuran, pendapatan sewa dengan faedah bank tetap perlu dibayar cukai. So apa bezanya dengan sebelum ni kecuali dermaan wang daripada orang awam? So pada pandangan saya, dia sebenarnya menjejaskan TAR UMT yang sekarang bertaraf universiti ni. Pertama daripada membuat perkembangan kampus. Maksudnya kalau UMT TAR tiba-tiba dia nak buat satu kampus baru, mungkin dekat Terengganu. Tapi yang yuran-yuran ni semua bayar dekat kerajaan. Ini bukan jumlah yang sikit tau. Betul. 1 tahun dengar kata kalau sekarang ni kena bayar cukai. TAR UMT kena bayar 20 juta tau. 5 tahun dah 100 juta. 100 juta you boleh bina satu universiti dah dekat Terengganu ke, dekat Kuantan ke, dekat Pahang ke. Yang mana universiti ni dia bukannya hak kepada Cina saja, dia kepada semua kaum. So kenapa? Kalau isu ini tidak diselesai sekarang, yang menjadi masalah nanti bukan sekadar TAR UMT.
Yuta nanti akan kena dekat Kampar, dekat Sungai Long akan kena. Oh. Apa yang berlaku kalau institusi-institusi yang asal ni tak perlu bayar cukai, sekarang diminta bayar cukai? Maksudnya yuran pembelajaran pelajar-pelajar ini akan dipertingkatkan lah. Oh, lagi Daripada dulu dia bayar 35,000, sekarang mungkin kena bayar 41,000, mahal 6,000. Satu pelajar tahu. Dan semua duit-duit yang dikutip ni sebenarnya dijadikan cukai untuk dibayar kerajaan. Ni pendidikan tau, Betul lah. bukannya apa pun. Lepas tu, adakah formula yang dikenakan ke atas TAUMT ni, dia akan dikenakan ke atas universiti-universiti milikan parti-parti politik lain? Contoh MIC dia ada AIMS University dekat Kedah. Kalau parti gerakan, dia ada open wawasan universiti ke open university. Ini semua pun nanti akan buat bising. Kalau yang parti Islam lain PAS, dia pun akan ada sekolah-sekolah taufiz yang ditubuhkan di bawah foundation semua tu, adakah itu semua akan dikenakan? So dia sebenarnya PMX ni dia membuka satu can of worm yang nanti dia susah tu nak tarik balik. Dan dia pilih TAUMT sebagai satu projek, pilot project. Sama ada dia boleh kenakan atau tidak. Faham. Tapi kalau ikut fahaman saya, pengecualian cukai ni mestilah hanya macam mana nak cakap, dikenakan untuk rakyat Malaysia sahaja kan. So kalau rakyat Malaysia dengan rakyat asing pun adalah, sebab ada juga warga negara asing yang datang belajar dekat TAUMT. Maksudnya kalau rakyat Malaysia terkecuali, yang pelajar-pelajar asing ni kena bayar cukai lah kan maksudnya? Taklah. Sebenarnya Tak juga. dia tetap bayar satu yuran fee yang lebih tinggi lah. Tapi sekarang pasal pembayaran cukai ni, walaupun pembayaran yuran pembelajaran orang asing, warga negara asing ni lebih tinggi, tapi TAUMT tak membayar cukai kepada kerajaan. Maksudnya dia tetap boleh mungkin mengambil yuran atau mengutip yuran daripada warga negara daripada Thailand lah. Tapi mungkin dia bayar untuk khusus accountancy ni 41,000 contoh. Untuk warga tempatan mungkin 30,000. Tapi yang duit dia kutip ni dia tak bayar cukai kepada kerajaan. Itu yang menjadi persoalan. Okey, dah faham. Ini adalah instrument of government, surat cara kerajaan. Pada pandangan saya lah, sepatutnya UMTTA ni dia membuat satu semakan kehakiman. Maksudnya dia menyaman kerajaan. Kenapa ia mengurangkan saya punya status kelayakan untuk mendapatkan pengecualian cukai ni kepada 3 tahun? Dan kenapa you sekarang mencukaikan saya untuk fee yuran? Kenapa saya cakap macam tu? Pertama, memang wujud satu macam mana kata, satu tradisi di mana UMTTA ni memang tak perlu bayar cukai untuk yuran-yuran. Yang kedua, MARA semua ni bukan ke dia institusi yang diwujudkan untuk memberikan peluang pekerjaan kepada orang Melayu? Itu pun tak dicukai. Tapi MARA di isu lain lah. Dia ada satu akta MARA. Tapi ini sama juga. Kita ni ada instrument government ni yang dikembalikan sahaja kepada kerajaan. Tidak bermakna instrument of government ni dia sudah hilang ke atau dihapuskan. Penaik tarafan daripada college kepada university college dengan university, saya rasa dia tidak melibatkan satu entiti yang berlainan. Dia adalah satu entiti yang sama. Itu pandangan saya lah. Lihat pada September 15, 1972 ni, Tun Hussein On, Menteri Pendidikan pada masa itu, menyerahkan surat cara kerajaan ni kepada Tun Tan Siew Sin, iaitu bekas Presiden MCA dan Presiden College Kedah yang pertama. Di situlah 1972 ni, Kedah dia nak mendapat wang jaminan. Itulah isu sekarang yang sangat hot mengenai pendidikan. Seterusnya, isu Datuk Seri Najib. Saya rasa ini isu yang terakhir untuk hari ini, tapi isu ini memang sangat hot sekarang sebab di Johor, semua ahli Pakatan Harapan yang datang menjadi calon, sama ada menteri yang datang daripada HQ, semua membawa isu ini. Sebab dia orang tahu BN Johor memang mendapat satu sokongan yang kuat daripada tempatan ke maupun
daripada kerajaan maupun kerabat lah. Okay. Isu Najib ni sebenarnya dua. Pada 2022, Datuk Seri Najib disabit bersalah. Kesalahan ini adalah untuk kes SRC International, di mana dia didapati telah menyeleweng dana 42 juta. Itu kes SRC ni salah satu syarikat OneMDB lah. OneMDB tu lagi satu kes yang lebih besar. Tapi untuk kes syarikat kecil ni, dia pun didapat bersalah 40 juta menyeleweng dana ni, dan hukuman yang dikenakan ke atas Datuk Seri Najib ni adalah dia dikenakan penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Banyak. Maksudnya 2022 ni dimasukkan penjara ke dalam penjara sehingga 2034. Maksudnya masa keluar tu 80 lebih tahun. Okay. Macam dah tua dah. Lepas tu yang kedua ni 2024 kes 1MDB. Bukan kes 1MDB. 2024 ni bulan Februari ni hukuman penjara 12 tahun denda 210 juta ni dikurangkan kepada 6 tahun dan denda dikurangkan kepada 50 juta. Ini yang menjadi persoalan lah orang awam, dan orang awam marah. Betul. Kenapa you bagi diskaun pada masa dulu you nak kita tukar kerajaan, you minta kita sokong, dan sekarang you kasih nak bebaskan lebih awal. Sebab kalau mengikut ni 6 tahun Datuk Seri Najib yang didapati bersalah 2022, dia boleh bebas 2028. Lagi 2 tahun. Lagi 1 tahun setengah dah bebas lah. Tapi maksudnya macam mana undang-undang yang dikenakan dekat Datuk Seri Najib ni sebenarnya macam mana dia boleh tiba-tiba jadi kepada 6 tahun? Ini you tanya satu persoalan yang sangat baik. A plus. Alright. Itulah macam mana Datuk Seri Najib dia mendapat diskaun lah, kita kata. Dia sebenarnya melalui lembaga pengampunan yang di Pertuan Agong ni. Okay. So yang di Pertuan Agong ni di Malaysia, dia mengikut perkitaran. Setiap sultan di peninsula ni, daripada Johor, Negeri Sembilan tu, dia ada ikut urutan lah. So giliran dulu adalah Kelantan. Masa BN Milian jatuh di bawah Sultan Muhammad V, seterusnya tukar kepada Sultan Johor. Sultan Pahang dulu, Pahang dulu. So masa sebelum Sultan Pahang tu bersara dan tukar kepada Sultan Johor, Sultan Pahang telah mengadakan satu perjumpaan lembaga pengampunan. So yang YDPA ni sebenarnya ketua agama Islam dan juga ketua kepada Kuala Lumpur, Putrajaya dengan Labuan. Termasuk juga hal-hal berkaitan hal ehwal Islam. So apa-apa kes you nak dapatkan pengampunan di KL, Putrajaya dengan Labuan, dan juga hal-hal berkaitan dengan hak ehwal Islam ni, you kena mohon pengampunan tu daripada YDP. Kalau kes-kes berkaitan dengan negeri, kalau saya dekat Johor saya bunuh orang, saya bukannya minta dengan YDPA, saya kena minta dengan Sultan Johor untuk mendapatkan pengampunan. Kes Najib ni dia adalah kes kesalahan persekutuan. So YDPA ni pada masa tersebut adalah Sultan Pahang. Dia mempunyai kuasa lah untuk menyidangkan untuk membuat satu persidangan lembaga pengampunan. Dan lembaga pengampunan ni terdiri daripada YDPA, Menteri Wilayah Persekutuan. Pada masa tersebut adalah Datuk Seri Zaliha, iaitu salah seorang ahli parlimen di bawah PKR. Maksudnya orang PMX lah. Dengan 3 ahli yang dilantik oleh Perdana Menteri atas pengesyuaran dilantik oleh YDP atas pengesyuaran Perdana Menteri. So 5 anggota ni lah, ataupun lebih, tapi nombor tu kena 1357 lah, supaya boleh buat satu kekhususan kan. Dan sebelum Sultan Pahang bersara, yang mana pada masa tersebut baginda merupakan YDPA, telah pun mengampunkan dan memberikan diskaun ni lah. Datuk Seri Najib 6 tahun penjara, denda kurang kepada 50 juta. Maksudnya macam masa diorang bincang tu, maksudnya diorang tengok balik lah apa yang Datuk Seri Najib buat sebelum ni. So diorang dapat conclusion. Betul ada sumbangan dan semuanya. Kuasa pengampunan YDPA ni sebenarnya juga tidak sekadar terhad kepada melihat sumbangan ahli politik. Kuasa YDPA untuk mengampuni wujud
Dia adalah untuk menenangkan ketenteraman rakyat. Oh. Contohlah kalau satu pemimpin besar di Thailand, Mm-mm. dia dipenjarakan, Thaksin Shinawatra tu. Mm-mm. Dia satu Perdana Menteri. Tapi dia banyak sokongan tau. Orang rakyat Thailand kepada dia. Masa dia di penjara tu, orang setiap hari keluar protes dan sebagainya. Jadi untuk menenangkan keadaan ni, kadang-kadang perlembagaan persekutuan dia akan memberikan kuasa pengampunan. Supaya dia dibebaskan, rakyat-rakyat dia akan tenteram. Oh, okay. Sama juga Pak, dengan dulu Datuk Sri Anwar tu yang disabit liwat. Kes 1, kes 2 tu. Bukankah setiap bulan tu ada orang pergi jalan raya, protes dan sebagainya tu. Sehinggalah Pakatan Harapan menang, Datuk Sri Anwar dibebaskan terus oleh Sultan Kelantan pada masa tersebut. Tapi sekarang, untuk kes 1MDB ni, Datuk Sri Najib didenda penjara 15 tahun. Ni kes yang lain pula kan? Kes lain. So, dia diampunkan sini tapi ini tetap bersama. Okay. So, dia memang kena tinggal sampai 85 tahun baru dia boleh keluar. Baru keluar. Walaupun dia dapat Kalau kurang, lah, dia kena stay betul. juga. Kalau sekarang dengan kata kesihatan, dia pun tak berapa baik kan. Okey. Apa yang saya nak raise atau menimbuk bincangan pasal ini adalah, saya rasa ahli-ahli politik di Johor semasa dia orang memberikan ceramah mengatakan bahawa kalau Barisan Nasional Johor menang, Datuk Seri Najib akan dibebaskan. Saya tak setuju. Kenapa? Pertama sekali, kuasa pengampunan YDPA adalah di bawah Perlembagaan Persekutuan, di bawah Artikel 42. Maksudnya, orang yang boleh menandatangani watika pelepasan atau pengampunan ni adalah yang di Pertuan Agong. Dan Sultan Johor sekarang ni memang sangat-sangat strict. Betul. Sangat strict. Dia tak pernah pun peduli ke, atau yang memberikan pengampunan tu adalah Sultan Pahang dulu. Yang saya boleh tengok adalah dia sangat strict. Yang kedua, salah seorang ahli yang saya katakan yang boleh memberikan nasihat kepada yang di Pertuan Agong untuk membebaskan atau mengampunkan atau merimit, memberikan diskaun lah tentang, adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Siapakah Menteri Wilayah Persekutuan pada masa kini? Beliau adalah seorang menteri daripada parti DAP, iaitu Puan Hanayo. Puan Hanayo merupakan kunci kepada pelepasan Datuk Seri Najib. Bukannya mana-mana menteri besar Johor. Contohlah sekarang dekat Johor, menteri besar, dia menang 53 kursi dekat Dun Johor. Dia tak bermaksud Datuk Seri Najib akan dibebaskan. So, kuasa you dekat negeri saja. So, saya rasa ini adalah satu mungkin isu yang ditimbulkan oleh ahli-ahli politik Pakatan Harapan semata-mata nak mengaburi mata rakyat di Johor lah, supaya mengundi dia orang. Sebab dia orang tak ada apa-apa manifesto pun. Manifesto dulu pun tak berjadi tunaikan. Lepas tu, yang lembaga pengampunan ni, ahli-ahlinya tidak boleh dilantik daripada ahli-ahli DUN ataupun Parlimen, kecuali Menteri Wilayah. Itu sahaja. Dia sangat strict tau proses dia. Kiranya kalau Hanayo ni tak macam pujuk lah YDPA untuk bebaskan. Bukan sekadar pujuk. Okey, contoh kalau lembaga pengampunan ni YDPA, dia sekadar, dia tak buat keputusan tau. YDPA yang boleh buat keputusan adalah Hanayo. Maksudnya yang boleh buat pengundian tu Hanayo satu, Peguam Negara satu vote. 3 ahli yang dilantik YDPA ada pengesyoran Perdana Menteri. 3. YDPA ni dia satu, orang kata apa, maskot saja. Maksudnya kalau 2/3 2/5 mengatakan 3/5 mengatakan bahawa Datuk Seri Najib patut dibebaskan. Contohlah, sebagai contoh, Peguam Negara, Menteri Wilayah dengan salah satu ahli ni mengatakan Datuk Seri Najib patut dibebaskan. Dia membuat pengesyoran ni kepada yang di Pertuan Agong. Dan di Pertuan Agong ni, dia tetap mempunyai satu kuasa sama ada ni nak meluluskan pembebasan ini atau tidak. Tapi biasanya dia akan mengikut keputusan majoriti. Tapi Sultan Johor tu saya tak pasti.
Sebab dia ada dia punya karakter yang tersendiri, visi dan pandangan yang tersendiri lah. Ah, Dan kita lihat balik sejarah pengampunan ni, Datuk Seri Anwar pernah diampunkan 2018. Okey. Datuk Seri Najib lah yang latest 2024 ni. Mokhtar Hashim diampunkan atas kesalahan membunuh. Ini yang dulu lah. Bekas Menteri Besar Selangor Datuk Harun Idris yang ditangkap rasuah 1976 diampunkan. So sebenarnya memang wujud presiden-presiden lah, atau satu contoh-contoh terdahulu yang memang di mana yang di Pertuan Agong ni memang mempunyai kuasa mutlak untuk mengampunkan seseorang individu. Dan sebenarnya banyak lagi ya. Ini adalah politik saja, ahli-ahli politik. Sebenarnya banyak-banyak ahli ni banyak juga orang awam yang terlibat dalam kes pembunuhan semua tu pun diampunkan oleh yang di Pertuan Agong dari masa ke semasa. Cumanya orang ni tak famous sangat lah dan sebagainya. Okey, yang terakhir ni pelantikan Azam Baki ke dalam NFCC. Azam Baki ni adalah bekas ketua pegawai MSCC lah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Isu dia adalah sebab dulu dia ditangkap ada membeli saham lah. Bukan sekali lah. Tapi dia banyak kali tu terdapat memegang saham di syarikat-syarikat tertentu. Dan sekarang ni disebabkan isu ni telah pun dihangatkan oleh Rafizi kan, bahawa dia juga terlibat dalam corporate mafia lah, terdapat pegawai-pegawai SPRM lah yang kacau pengarah-pengarah di dalam syarikat tersenarai bursa saham ni. Tiba-tiba ada juga kabar angin bahawa dia akan dilantik semula sebagai ketua SPRM. Tapi akhirnya disebabkan desakan-desakan ni, dia tidak dilantik. Ada seorang hakim Mahkamah Tinggi dilantik. Tapi dia kemudiannya wujud juga satu kabar angin bahawa Azam Baki akan dilantik sebagai senator. Tapi dia tidak dilantik juga sebagai senator sebab banyak orang pun voice out lah. Tapi dia dilantik sebagai ahli kepada NFCC, National Finance Counter Corruption or Corruption Commission. Dan ini sebenarnya pada pandangan Ayla, dia tak sepatutnya dilantik. Sebabnya? Sebab dia ada skandal. Yang kedua, banyak orang minta RCI dibuat ke atas Azam Baki. Sebenarnya persoalan utama selain daripada saham-saham yang dia pegang dan telah pun ditunjukkan kepada orang ramai, adakah dia tetap mempunyai saham-saham lain yang lebih besar? Mungkin di syarikat-syarikat lain yang kita tak tahu. Dan sebagai seorang ketua SPRM, you sepatutnya lebih putih daripada putih lah, orang kata. Jadi ada satu guideline di mana kalau you memegang jawatan yang tertinggi sebagai ketua SPRM, you tak boleh lah memegang saham tertentu sebab conflict of interest lah. Mungkin you akan membuat keputusan yang memihak sesetengah syarikat dan sebagainya dan semua itu. Tapi unfortunately saya tidak nampak mana-mana ahli politik di selatan ni yang membawa isu inilah. Mungkin isu ni online saja yang famous, tapi dekat isu pilihan raya ni semua main serang saya serang you. You cakap saya hodoh, saya cakap you hodoh balik. Sepatutnya ahli-ahli politik yang keluar menjadi calon ni, dia patutlah bawa isu-isu nasional ni. Dan buatlah debat kan. So saya rasa hari ini kita masuk sangat deep. Betul. Tadi dikatakan podcast ni mungkin berlangsung 40 minit, rasanya dah nak sampai 1 jam ni. So saya amat berterima kasih kepada yang menyokong podcast ni selama ni, dan kita akan teruskanlah kemudian mungkin di episod lain untuk isu-isu lain lah. So selamat sejahtera lah dan kita jumpa lagi.